Seorang ibu keluar untuk ambil anak-anak dekat rumah bekas suami dia. Tapi lepas tu, dia tak pernah balik ke rumah. 2 hari kemudian, polis jumpa sesuatu yang mencurigakan dalam sebuah stor sejuk. Ada sebuah tong sampah yang cuba disorokkan. Dalam tong sampah tu pula, ada seorang perempuan yang disumbat selama 26 jam. Polis dah jerit hampir seminit dalam sebuah stor gelap. Terry, hello? Ada orang dekat dalam tak? Tapi langsung tak ada jawapan. Suasana dalam tu pula sunyi dan hanya kedengaran suara polis-polis tu je. Bila stor dah senyap macam kubur, hati diorang ni pun dah mula rasa tak best. Lagipun diorang memang dah bersedia untuk jumpa sesuatu yang lagi worse. Tiba-tiba ada seorang pegawai ni perasan sesuatu dekat belakang stor. Dalam celah-celah timbunan kotak ada sebuah tong plastik sampah berwarna hijau yang besar. Kalau korang biasa tengok tong sampah dekat depan rumah taman ataupun dekat area deretan kedai kan, jadi tong sampah jenis tu lah. Walaupun tong sampah tu sebenarnya nampak macam biasa je, tapi ada benda yang pelik. Penutup tong sampah tu kena selotip berkali-kali. Bukan sekali dua, tapi memang tebal kena selotip. Seolah-olah orang tu nak pastikan apa yang ada dalam tong sampah tu tak boleh keluar. Jadi polis ni pun teruslah potong selotip tadi. Apa yang diorang jumpa lepas tu, diorang memang tak jangka langsung. Dalam tong tadi tu ada seorang perempuan yang tengah meringkuk. Tubuh dia ni berlipat sampai kan nampak dia ni macam budak kecil. Sekeliling dia pula dipenuhi dengan salji yang mula cair bercampur dengan darah beku. Rambut dia pula melekat dekat muka. Manakala tangan dengan kaki dia pula dah bertukar warna. Suhu badan dia dah rendah sampai kan doktor cakap kalau lambat selamatkan dia ni, dia mungkin mati disebabkan hipotermia. Dia mungkin akan mati kalau tak diselamatkan dalam masa sejam. Nasiblah masa tu polis sampai cepat juga. So nama perempuan tu adalah Terry Jendusa Nikolai. Dia dah terkurung dalam tong sampah tadi tu selama 26 jam. Dan polis boleh jumpa dia disebabkan sekeping kertas yang terselit dalam dompet bekas suami dia. So Nina nak cerita kat korang dulu siapa Terry dan juga ex-husband dia. Kalau tengok dari luaran, diorang ni nampak macam pasangan biasa yang ada keluarga sendiri. Pada tahun 1996, diorang ni berkahwin. David pada masa tu bekerja sebagai pengawal trafik udara di Airport Illinois dan dia ni adalah bekas Marine. Manakala Terry ni pula adalah seorang yang jenis yang lembut, mesra dan sangat pentingkan keluarga. Tak lama lepas diorang berkahwin, diorang pun dapatlah 2 orang anak perempuan. Anak sulung diorang bernama Holly, manakala anak kedua pula bernama Amanda. Lepas dah kahwin, Terry ni mula nampak sisi David yang dia tak pernah nampak sebelum ni. Dia bukannya lepas kahwin terus nampak perubahan drastik tu tau. Tapi semuanya ni berlaku secara perlahan-lahan dan sikit demi sedikit. David mula kontrol hidup Terry. Dia je boleh tentukan Terry ni nak kena pakai apa, cara Terry bercakap dan macam mana Terry ni kena belanjakan duit. Kalau Terry terpecahkan gelas dekat dapur, Terry memang akan cepat-cepat bersihkan dan terus buang ke dalam tong sampah jiran. Sebabnya dia takut tahu kalau David balik ke rumah nanti, bila si David nampak gelas yang dah pecah tu, dia akan marah Terry. Bukan tu je, masa Terry ni nak mandi, David tak bagi dia tutup pintu. Time nak membuang pun sama juga guys. Makin lama, dunia Terry ni jadi semakin kecil. Kawan-kawan dah semakin menjauh dan dia jarang kontak dengan family dia. Akhirnya dunia dia pada masa tu hanyalah David dan juga anak-anak. Bila dah jadi macam ni, kenapa Terry ni tak tinggalkan suami dia je? Tapi kan hubungan macam ni bukanlah macam penderaan fizikal yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Selalu nak naik tangan, nak pukul apa semua tu kan. Benda macam ni dia bermula dengan sesuatu yang orang nampak macam sayang, nampak macam caring, jealous dan nak protect pasangan. Pada awal tu pasangan ni mungkin tak perasan tahu sebab dia rasa yang pasangan dia ni terlalu sayang dengan dia. Tapi lama-lama siapa je yang boleh tahan kan? Rupa-rupanya benda tu bukanlah kasih sayang tapi lebih kepada nak kontrol pasangan. Terry mula tersedar dari semua ni bila berlakunya satu kejadian. Masa tu adalah satu kotak pasta ni dekat kitchen counter. David pula memang tak suka benda tu ada dekat situ, jadi bila dia nampak, dia terus naik angin. Tiba-tiba dia tolak isteri dia. Dah lah masa tu Terry ni tengah dukung anak bongsu diorang yang baru berusia 2 bulan. Dan sejak dari saat itulah Terry ni mula sedar yang dia tak boleh nak bertahan lagi dah. Dia sedar kali ni bukan pasal diri dia lagi. Apa yang jadi dekat dia sekarang ni, entah-entah lepas ni akan jadi dekat anak-anak dia pula. Dia rasa kalau dia tak buat apa-apa, kemungkinan besar anak dia nanti akan membesar dalam
ketakutan. So Terry pun buatlah keputusan yang paling susah dalam hidup dia. Dia ambil anak-anak, dia bawa keluar dari rumah tu, lepas tu dia pergi ke pusat perlindungan wanita dan juga kanak-kanak. Dan kemudian dia pun failkanlah penceraian. Akhirnya diorang berdua ni sah bercerai pada 31 Januari 2001 di mahkamah. Macam biasalah, lepas hakim dah buat keputusan apa semua, Terry memang rasa lega yang teramat sangat. Dia ingat semuanya dah settle. Tapi kan dekat koridor mahkamah tu, dia nampak David ni tengah nangis. Masa ni kan Terry macam agak pelik sikit lah. Dia benci aku, tapi kenapa dia nangis pula? Lepas tu David ni tengok ke arah Terry dan dia cakap, kau akan menyesal dengan keputusan ni. Nada suara dia tu mendata je, bukan tinggi macam mengungguk ke apa, tapi just tenang dan relax. Tapi kan sebenarnya tenang tu lah yang lagi scary kan. Tapi masa tu sebenarnya Terry tak sedar tau yang David ni dah bagi hint dekat dia apa yang akan berlaku lepas ni. Tepat 3 tahun kemudian pada tarikh yang sama, David sedai upaya pastikan yang dia cakap tu jadi kenyataan. Lepas diorang dah bercerai tu, mahkamah selalunya bagi keputusan yang common lah. Mahkamah bagi hak penjagaan anak-anak bersama kepada David dan juga Terry. Lepas apa yang David ni dah buat dekat isteri dia selama ni kan, bagi mahkamah benda tu tak berbahaya sangat. Mahkamah masih lagi bagi peluang kepada David untuk berada dekat dengan anak-anak dia. Hakim nampak yang David ni masih lagi seorang ayah yang bertanggungjawab dan masih nak jaga anak-anak dia. Dan disebabkan keputusan mahkamah ni lah, Terry ni terpaksa hadap David 2 minggu sekali. Walaupun dia cuba lari dari David kan, tapi dia terpaksa pergi ke rumah David untuk hantar anak-anak. Pada masa yang sama, Terry ni cubalah fight untuk dapatkan hak penjagaan yang penuh. Dia cakap dekat mahkamah yang David ni pernah layan dia kasar. So dia tak boleh biarkan anak-anak dia ni bersama dengan lelaki macam tu. Tapi permohonan dia tu masih tak ada jawapan. Dan Terry ni tetaplah kena hantar anak-anak dia pergi ke rumah lelaki yang dia takut. Masuk je tahun 2004, kehidupan Terry ni nampak macam dah stabil dan normal sikit dah. Masa tu dia berkawan dengan seorang lelaki yang bernama Nick. Nick pula sangat berbeza dengan David. Dia seorang yang penyayang, selalu support Terry dan rapat dengan Holly dan juga Amanda. Dia layan dan jaga 2 budak tu macam anak dia sendiri. Bila David dapat tahu yang Terry ni kahwin, dia memang tak boleh terima tau. Dia cakap dekat Terry, kau akan menyesal kahwin dengan Nick. Dia cakap macam tu sebabnya bagi pandangan dia, dia dengan Terry ni sebenarnya masih lagi suami isteri. Dia cakap yang Terry ni dah melawan arahan dari Tuhan. Pendek cerita, dia memang tak boleh move on dan tak boleh terima Terry ni kahwin lain. Pada 30 Januari 2004, hari Jumaat, sehari sebelum kejadian menakutkan tu berlaku, Terry ni buatlah ujian kehamilan. Dan keputusannya positif, Terry ni pregnant. Dia dengan Nick memang dah lama berharap nak ada anak sendiri. So bila Terry ni dapat tahu dia pregnant, dia memang happy sangat lah. Dia plan nak beritahu dekat anak-anak dia esok harinya lepas dia ambil diorang ni dari rumah David. Dia plan nak buat surprise lah dekat anak-anak dia ni dan dia tak sabar nak tengok macam mana reaction diorang ni. Dan pada masa yang sama, dia langsung tak tahu yang esok tu bakal jadi hari yang paling gelap dalam hidup dia. Pada Sabtu 31 Januari 2004, cuaca pada masa tu sangatlah sejuk sampai kan terasa ke tulang. Kalau tarik nafas je, hidung tu boleh terasa mencucuk dengan suhu tu. Hari tu Nick adalah offer diri dia untuk pergi ke rumah David dan pick up anak-anak, tapi Terry ni tak bagi. Dia cakap biar dia je yang pergi ambil sebabnya dia kenal lah perangai David ni macam mana. Dan apa yang dia cuba buat pada masa tu adalah dia nak elak David ni marah ataupun buat sesuatu yang bukan-bukan. Kalau Nick pergi ambil anak-anak, confirm lah nanti ni jadi macam-macam pula. Dah lah David tu benci dengan Nick. So sebelum dia keluar tu, Terry cakap lah dekat Nick, saya pergi kejap, nanti saya akan balik. Dan Terry pun drive lah kereta dia pergi ke rumah David. Rupanya hari tu bukanlah hari dia pergi ambil anak aja. Rupa-rupanya hari tu adalah hari ulang tahun ketiga dia dengan David bercerai. Bila Terry dah sampai dekat depan pintu rumah dia, David pun buka pintu. Terry baru je melangkah 2 tapak masuk ke dalam rumah David, dia rasa kepala dia ni telah dihentam kuat dari belakang. Tiba-tiba dia rasa badan dia ni dah tak boleh gerak dan Terry terus jatuh ke atas lantai. Masa tu Terry ingat yang David ni berada dekat atas badan dia dan cuba tekuk muka dia ni dengan selimut supaya dia jadi lemas. Terry pula cuba mengelak dan pusing kepala dia ke kiri dan ke kanan. Dan masa ni lah dia nampak yang David ni macam marah yang teramat sangat. Macam cubaan David nak bunuh dia tu tak berjaya. David geram lah sebab Terry tak mati-mati walaupun dia dah cuba tekuk. Masa ni dalam kepala Terry adalah, mana anak-anak aku? Aku tak boleh mati. Aku kena selamatkan anak-anak aku. Bila David sedar yang dia tak boleh bunuh Terry dengan tekuk je, so dia pun tukar plan. Dia ikat tangan dan kaki Terry ni dengan menggunakan duct tape. Lepas tu dia selotip mulut Terry,
Dia buka seluar, kasut dan juga stokin Terry. Kemudian dia pun pergi ambil sebuah tong sampah plastik dan dia letak dekat halaman rumah. Dalam tong sampah tu dia dah isi dengan salji. Lepas tu dia dukung Terry dan dia paksa masuk Terry ke dalam tong sampah tu. Dia tekan badan Terry ni sampailah ke bawah dan dia pun tambah lagi salji di sekeliling badan Terry. Lepas dia dah rasa dia puas hati kan, dia tutup tong sampah tu dengan duct tape yang sama diguna untuk ikat tangan dan kaki Terry. Kemudian dia angkat tong sampah tu dan dia letak dekat belakang kereta pickup dia. Lepas dah siap apa semua tu kan, David pun panggillah anak-anak dia dengan suara yang ceria. Dia punya reaction tu macam tak ada apa-apa tau. Dia cakap dekat anak-anak dia yang diorang ni nak pergi jalan-jalan. Holly dengan Amanda pun teruslah naik ke dalam kereta pickup ayah diorang. Dua budak kecil tu langsung tak tahu yang mak diorang ni ada dekat belakang. Mak diorang tengah struggle untuk lepaskan diri dan bertarung nyawa untuk bernafas. David pun hidupkanlah enjin kereta dia dan diorang pun mula bergerak. Tapi sebenarnya David ni dah buat satu kesilapan tau. Masa dia attack Terry, dia memang buang seluar Terry, tapi dia tak check tau jaket yang Terry ni pakai. Dan dalam poket tu sebenarnya ada handphone Terry. Masa Terry berada dalam tong tu, dia memang sedaya upaya minta tolong. Memang susahlah nak bayangkan keadaan dia masa tu tau. Dah lah terlipat dalam tong sampah yang sempit, dikelilingi dengan salji, kepala berdarah, lepas tu tangan dengan kaki pula kena ikat. Udara pula rasa macam sangat limited. Dia cuma boleh bernafas melalui ruang kecil yang ada dekat penutup tong sampah tu je. Dalam keadaan yang terhimpit dan sakit ni, Terry cubalah gerakkan tangan dia ke dalam poket jaket. Dia memang tak nampak phone tu. Dia cuma boleh rasa butang phone tu melalui kain jaket. So dia pun tekan-tekan lah dan dia berjaya call 911. Rakaman panggilan dari Terry ni akhirnya menjadi satu rakaman yang paling mengganggu dalam sejarah polis Wisconsin. Bukan sebab cara Terry tu bercakap tahu, tapi cara operator tu layan dia. Dalam call tu, Terry tercungap-cungap dan cuba cakap yang bekas suami dia cuba bunuh dia. Dia cakap yang sekarang ni dia berada dalam tong sampah dan tangan dia kena ikat. Tapi bagi operator tu pula, cerita Terry ni macam tak logik langsung. Terlalu pelik untuk dipercayai. So operator tu fikir maybe dia ni kena prank sekarang. Jadi operator tu pun tanya dia, kalau awak ni memang kena ikat, macam mana awak pegang phone? Lepas tu ada part yang operator tu cakap, awak ni nak bercakap dengan saya ke ataupun awak nak tarik nafas je? Dan ada juga part yang lain tu, operator ni macam cuba nak salahkan Terry. Ada gila operator macam ni. Dah lah masa tu Terry ni hampir mati dalam tong sampah tu, tapi operator kecemasan layan macam tu pula. Terry pula memang dah tak ada tenaga nak bergaduh dengan operator. Dia dah tak ada tenaga nak explain panjang-panjang. Dia cuma sempat bagi dua maklumat je, iaitu David Larson, iaitu nama ex-husband dia, dan juga 26841 Oak Ridge Drive. Lepas tu panggilan pun terputus. Kemudian Terry cubalah ingat nombor telefon Nick pula. Masa Nick jawab call tu, suara Terry terlalu perlahan. Sampaikan Nick ni rasa maybe itulah kali terakhir dia akan bercakap dengan isteri dia. Dia pun cakaplah yang dia sayangkan Terry dan dia minta panggilan ditamatkan. Sebabnya Nick nak call 911 sekali lagi. Dia risau kalau panggilan pertama tadi operator tak take serious dan anggap panggilan tu cuma prank je. Lepas letak je call, Nick terus call 911. Masa ni suara dia memang panik tahu, sebabnya isteri dia tengah berada dalam bahaya. Dan kali ni operator baru mula nak anggap yang kes ni serius dan bukanlah main-main lagi. Polis pun pergilah ke Oak Ridge Drive, iaitu rumah David. Bila diorang sampai, rumah tu sunyi je, macam tak ada orang. Diorang pun ketuk-ketuk lah pintu rumah, tapi tak ada siapa pun yang buka. Akhirnya polis pun terpaksalah pecahkan pintu rumah tu. Apa yang diorang nampak dalam rumah tu adalah tanda-tanda serangan. Dekat kapet yang berdekatan dengan meja makan ada tumpukan darah yang besar. Saiz dia pula hampir 2 kaki lebar. Lepas tu ada kerusi terbalik dekat tepi meja tu. Dekat atas rak pula ada bekas pistol yang dah kosong. Dekat tepi dinding diorang nampak ada sebatang kayu baseball yang bersandar. Dalam tong sampah, polis jumpa duct tape dan juga seluar hitam yang berdarah. Seluar hitam ni sepadan dengan pakaian Terry pakai pada hari tu. So sekarang ni polis dah jumpa darah, duct tape dan juga seluar Terry. Tapi Terry tak ada kat situ. Diorang pun geledahlah seluruh rumah tapi diorang tak jumpa sesiapa pun. Entah-entah polis ni dah bertembung dengan David kan masa dekat highway. Maybe diorang berselisih tapi polis tak tahu. Manakala dalam tong sampah tu pula Terry semakin lemah. Haba badan dia pun semakin menurun. Dia masih boleh dengar lagi suara anak-anak dia yang berada dalam kereta. Masa on the way tu, David ni sempatlah berhenti kereta dan bawa anak-anak dia ni pergi ke toilet. Terry dapat dengar dengan sangat jelas suara anak-anak dia ketawa dan bersembang. Holly masa tu dah berusia 6
6 tahun, manakala adik dia berusia 4 tahun. Diorang memang langsung tak tahu yang mak diorang ni ada dengan diorang. Terry sebenarnya pernah terfikir tahu nak jerit minta tolong, tapi dia tak buat pun. Selepas bertahun-tahun kemudian barulah dia explain kenapa dia tak jerit. Katanya anak-anak dia ni terlalu kecil untuk selamatkan dia, dan kedua dia tak nak ada orang tahu yang dia terkurung dalam tu, dan maybe anak dia boleh trauma sepanjang hidup. Bayangkanlah pengorbanan seorang ibu ni. Dalam keadaan dia yang hampir mati tu, Terry ni masih lagi nak lindung anak-anak dia daripada trauma mendengar suara terakhir dia. Sepanjang perjalanan tu, Terry berjaya cungkil penutup tong sampah dan dia berjaya keluarkan tangan dia. Dia pun lambai-lambailah dan berharap akan ada orang yang nampak. Tapi lain yang jadi bila David nampak melalui cermin. Dia berhentikan kereta dan terus pukul Terry. Kali ni dia ambil phone Terry yang berada dalam poket dia. Bila diorang dah sampai dekat store sewa di Illinois, Terry dah pingsan tau pada masa tu. Perjalanan diorang dari rumah David nak pergi ke store tu kan lebih kurang sejam je. David pun tolaklah tong sampah tu masuk ke dalam store. Rupa-rupanya store ni memang dah disewa dari awal. Dia memang plan nak simpan Terry dekat sini tau. Lepas tu David pun susul-susul kotak yang ada di sekeliling tong sampah tu. Dia nak pastikan yang Terry ni tak boleh keluar walaupun dia dah sedar nanti. Kalau korang nak tahu, ada 2 kotak dekat situ mengandungi gaun pengantin dan juga gambar kahwin diorang tau. David simpan benda tu dalam kotak dan sekarang dia nak tinggalkan barang-barang tu dengan Terry yang bakal mati dekat situ. Lepas dah siap apa semua tu kan, dia pun kuncilah pintu store tadi tu dan dia bergerak dari sana. Selepas David dah balik dari sana, dah sampai dekat rumah, dia pun hantarlah anak-anak dia ni pergi ke rumah pengasuh sebabnya awal pagi esok dia nak kena masuk kerja. Esok paginya dia pun masuklah kerja macam biasa kat airport. Pada masa yang sama, polis ni masih lagi teruskan usaha mencari Terry. Diorang cuba kesan telefon Terry tapi signal phone dia ni kejap ada, kejap tak ada. Polis kena gerak cepat sebabnya Terry mungkin terdedah dengan suhu yang sangat sejuk. Diorang cuma ada beberapa jam je untuk selamatkan nyawa Terry. Pada pagi Ahad 1 Februari, masa tu David ni pergi kerja ke airport macam biasa. Polis sebenarnya memang dah aim dia tau. Masa polis jumpa tu, David ni dikatakan nampak macam tengah sembunyikan sesuatu. Dia macam tengah berlakon lah. So polis pun bawalah dia pergi ke balai polis untuk soal siasat. Dalam bilik siasatan tu, David ni mulalah berlakon. Dia cakap yang dia terkejut bila dia dapat tahu Terry ni hilang. Dia ceritalah pada hari kejadian tu dia ada je dekat rumah, tak pergi mana-mana pun. Dia tunggu Terry datang ambil anak-anak, tapi Terry ni tak datang-datang. So dia pun hantarlah anak-anak dia ni pergi ke rumah pengasuh dan dia pun pergilah ke kerja. Dia cakap yang dia sangat risau dengan keselamatan Terry dan dia akan bagi kerjasama penuh dengan polis. Detektif ni dengar je cerita dari David walaupun diorang dah tahu yang dia ni memang tengah berdrama. Lepas dia dah habis cakap, barulah polis explain pasal bukti yang diorang dah ada. Diorang cakap yang diorang dah trace phone dia seharian dan diorang tahu yang dia ni pergi ke mana. Diorang tahu je yang dia tak ada kat rumah pada hari tu. Polis juga dah jumpa kayu baseball dan juga pakaian berdarah dekat rumah dia. Dan polis sendiri cakap yang diorang tahu David ni menipu diorang. Memang terkedulah David pada masa tu. Bila dah terkantai macam ni, David pun cubalah twist sikit cerita dia. Tiba-tiba dia kata dia teringat yang Terry memang ada datang ke rumah dia. Dia cakap hari tu Terry datang serang dia dengan tukul. Dia pun ambillah kayu baseball yang ada dekat dinding dan cuba pertahankan diri dia. Dia sengaja tak nak reka cerita macam tu sebabnya dia nak buat Terry ni nampak macam seorang penyerang. Lepas tu dia explain lah barang-barang yang polis jumpa tu terjadi sebab apa. Katanya masa Terry datang serang dia tu, seluar Terry ni dah terlondeh sampai ke buku lali. Sebab itulah polis boleh jumpa seluar Terry tu. Tapi polis tak terbeli dengan cerita David sebabnya tak make sense langsung kot. Macam mana kau tengah serang orang tapi seluar kau terlondeh? Logik ke tak logik? Masa detektif tengah layan cerita dongeng dia tu, adalah seorang pegawai ni tengah cek barang peribadi David. Diorang buka dompet David. Dalam dompet dia tu ada macam-macam resit dan juga business card. Lepas tu polis ni terjumpalah satu business card yang bertulis public storage yang beralamat di Illinois. Tempat ni adalah tempat yang sama di mana David bekerja dan tempat yang sama polis trace lokasi phone. Jadi polis pun kontaklah nombor phone yang ada dekat business card tu dan orang tu kata David memang ada sewa satu store dekat sana. David memang ada ke situ sehari sebelumnya. Bila polis dapat clue besar macam ni kan, polis dekat Illinois tu pun teruslah gerak ke lokasi. Tapi David masih tak tahu pasal benda ni dan dia masih lagi disoal siasat. Ada seorang pegawai yang pergi ke sana cakap dia tak tahu kenapa dia yakin sangat yang Terry memang ada dekat dalam store tu. Cumanya dia tak tahu sama ada Terry ni masih lagi hidup ataupun tak. Bila store tu dibuka je, terus terasa angin sejuk ni keluar. Store tu pula tak ada pemanas dan pintu tu pula tak ada penebat. So udara luar tu memang boleh masuklah ke dalam store. Nak pula dah 2 hari tahu suhu dekat sana bawah sifar. Jadi polis ni pun panggillah nama Terry dan diorang berjalan masuk perlahan dan cuba cari dia. Akhirnya diorang ternampaklah satu tong sampah plastik yang ditolak rapat ke dinding dan dikelilingi dengan kotak. Tong sampah tu memang nampak mencurigakan sebab dia punya tong
sampah tu kena selotip berkali-kali. So polis ni kata tak ada orang yang balut penutup tong sampah tu sampai macam tu sekali. Tak normal lah kot. Jadi diorang pun bukalah penutup tong sampah tu dan diorang nampak rambut yang kusut. Kemudian diorang nampak bahu seorang perempuan. Bila diorang cek, Terry ni masih lagi hidup, tapi keadaan dia tu memang dah sangat kritikal. Tangan dia ni dah bertukar jadi kelabu purple tau. Manakala kaki dia pula lagilah teruk. Sekali tengok je diorang dah tahu yang mangsa ni mengalami hipotermia. Dekat dinding store tu pula ada sebatang kayu baseball. Sekali tengok nampak macam ada 2 cat yang melekat kat situ tau. Bila diorang cek, rupa-rupanya dekat kayu baseball tu ada darah kering. Polis ni pun cepat-cepatlah keluarkan Terry dari tong sampah tadi dan dibawa masuk ke dalam ambulans. Dia dihantar ke hospital secepat yang mungkin. Bila doktor cek suhu badan Terry, rupanya suhu dia ni dah drop sampai 28.9 darjah Celsius. Kalau suhu normal manusia dalam 36 hingga ke 37.5 darjah Celsius. So dengan keadaan suhu badan dia yang rendah tu, dia hampir-hampir mati dan tak boleh nak bertahan lama lagi dah. Tangan dengan kaki dia mengalami keradangan sejuk yang serius. Pada awalnya doktor ni ingat diorang nak kena potonglah kedua-dua lengan dia dan juga kaki dia. Tapi doktor cuba sedaya upaya untuk selamatkan juga anggota badan dia ni. Manakala Holly dengan Amanda masih ada dekat rumah pengasuh. Polis pergi ke sana dan terus ambil budak-budak ni dan serahkan kepada Nick. So keadaan diorang selamat dan tak ada cedera apa-apa. Terry pula terpaksa menghabiskan masa selama 7 minggu dekat hospital. Dan sepanjang tu jugalah dia telah menjalani 10 pembedahan. Radang dingin dia tu berjaya dikawal, tapi jari-jari dia ni dia memang dah tak normal lah macam sebelum ni. Kaki dia tak payah cakap lah sebab doktor terpaksa potong semua jari-jari kaki dia tau. Korang cuba bayangkan, dia terbangun dari koma, lepas tu dia terpaksa berjalan tanpa ada jari kaki. Lepas dia sedar, Terry telah menghabiskan masa dia berminggu-minggu atas kerusi roda. Dan yang paling sedihnya, dia dah tak boleh lari lagi tau macam sebelum ni. Even dia kata dia nak naik tangga sambil bawa bakul baju pun dah tak boleh lagi dah. Dia juga tak boleh berjalan atas pasir ataupun salji sebab benda tu menyakitkan dia. Bila keadaan dia dah okey tu kan, Terry dapat tahu yang anak dalam kandungan dia tak selamat. Masa Terry ke hospital, doktor sahkan yang dia gugur. Kesian kat dia kan. Dia baru je happy nak share benda tu dengan anak-anak dia, tapi dia tak sempat pun nak cakap. Tahu-tahu dia kena serang dan akhirnya tersedar atas katil hospital. Dan anak dia pula tak mampu nak bertahan. Walaupun dia sedih, tapi dia bersyukur sebabnya dia masih lagi hidup dan anak-anak dia selamat. Pada Ogos tahun 2005, kes ni pun dibicarakan dekat mahkamah. David macam biasalah dengan drama dia cakap yang dia tak ingat apa-apa pun pada hari kejadian. Tapi hakim ni memang tak percayalah. Hakim kata David ingat je hari kejadian tu, tapi dia sengaja tak nak cerita. Dan yang paling obvious tu kan, David ni belagak macam dia pula yang mangsa keadaan tau. Sekalipun dia tak pernah minta maaf ataupun dia menyesal dengan perbuatan dia. Akhirnya David pun dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Lepas dia dah kena sumbat dekat dalam penjara tu, Terry ingat dia bolehlah hidup tenang. Rupanya tak guys. David ni masih lagi menghantui hidup Terry dengan surat-surat dari peguam dia pula. Dia upah peguam dan filekan permohonan untuk dapatkan hak melawat anak-anak dia. Dan setiap kali dia buat permohonan, hakim memang akan tolak. Masalahnya dia bukanlah mohon sekali tapi berkali-kali tau. Dan berkali-kali jugalah hakim ni terpaksa tolak permohonan dia. Terry pula ingatkan dah hidup bebas ni tenang lah kan, rupanya jadi semakin stres. Walaupun David ni dah disumbat masuk ke dalam penjara, tapi David ni masih tak nak lepaskan dia. Terry masih lagi boleh dengar suara David dalam hidup dia. Pernah satu hari tu kan, David ni berpura-pura sakit sebabnya dia plan nak larikan diri. Tapi plan dia memang tak menjadilah sebabnya pegawai-pegawai ni memang dah standby dah. Lepas dari kejadian ni, Terry memang sangat bagi aktif lah dengan kempen keganasan rumah tangga. Dia sangat lantang bersuara sampaikan dia jadi orang yang terkenal dekat sana. Dia dipanggil temu buat dekat radio, TV dan cerita dia pun keluar dekat surat khabar. Dia selalu cakap yang pendera tak datang dengan warning dekat dahi. Diorang ni boleh jadi sangat charming dan sangat meyakinkan. Kadang-kadang orang luar nampak yang si suami ni sangat sayangkan isteri dia. Hakikatnya suami ni tengah kontrol seluruh kehidupannya si isteri. Dan lepas dari kejadian tu, dalam beberapa tahun kemudian Terry dengan Nick dapat anak. Sekarang ni Holly dengan Amanda pun dah besar dan masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Manakala Terry masih lagi bagi aktif dengan kempen-kempen kesedaran di US. So, sampai ke hari ni, kisah Terry disumbat ke dalam tong sampah memang tak akan dilupakan. Bagi Nina kan, yang paling scary tu adalah David tau. Lelaki ni dia pernah berkongsi hidup dengan Terry. Akhirnya dia boleh terfikir nak bunuh Terry. David boleh terfikir yang dia boleh hilangkan Terry dengan cara sorokkan Terry tu ke dalam tong sampah. Nasib baiklah polis ni berjaya juga jumpa Terry walaupun masa tu dia dah nyawa-nyawa ikat. Kalau polis lambat sikit je, confirm Terry pun akan gone. Dan tak tahulah apa akan jadi lepas tu. Adakah David ni akan bawa mayat Terry pergi buang kat mana-mana dan
mungkin diorang takkan jumpa Terry lagi kan. So Nina rasa sampai sini je cerita Nina untuk hari ni. Terima kasih korang sebab sudi tengok daripada awal sampai habis cerita. Dan macam biasa, kalau belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification dan juga komen kalau korang ada pandangan. Kita akan berjumpa lagi di video crime yang seterusnya. Jaga diri. Bye bye. Assalamualaikum.